عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, ketika mana kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang yang bersangatan putih bajunya, pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan perjalanan, dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami mengenalinya. Sehingga ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia meletakkan dua tapak tangannya di atas dua pohon. Dan ia berkata: wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Islam itu yaitu engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitillah jikalau engkau mampu pergi kepadanya. Dia berkata, benar engkau. Kami hairan kepadanya. Ia yang bertanya dan ia yang membenarkannya. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Baginda menjawab, engkau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, hari kemudian. Dan engkau beriman tentang ketentuan baik dan buruk daripada Allah. Dia berkata, benar engkau. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, yaitu engkau menyembah Allah, beribadat kepada Allah seolah-olah, atau engkau mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya ia melihat engkau. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Baginda menjawab, yaitu hamba perempuan. Yaitu apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan bila mana engkau melihat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, miskin, pengembala-pengembala kambing, berlumba-lumba meninggikan binatang. Kemudian ia pun pergi. Lalu aku tinggal beberapa lama selepas daripada itu. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya itu? Aku menjawab,
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi malam ini kita masuk hadis yang kedua. Jadi hadis ini satu hadis yang mana kedudukan dia sangat besar di dalam agama kita. Sehingga ulama menamakan hadis ini dengan panggilan Ummus Sunnah, yaitu ibu kepada sunnah. Ibu kepada sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Kalau Quran, intipati Quran, intisari Quran, isi kandungan Quran itu semuanya, hati dia duduk di dalam surah Al-Fatihah yang dipanggil Ummul Kitab, maka hadis ni pun begitu juga. Segala kandungan hadis, hak banyak untuk intisari dia duduk mana? Duduk dalam hadis ni. Duduk di dalam hadis ini. Kerana itulah ia dipanggil Ummus Sunnah, ibu kepada sunnah. Kerana apa? Kerana di dalam hadis ini setiap perkara yang dilakukan oleh manusia, sama ada perkara melibatkan perkara yang wajib, sunat, harus, atau benda yang mesti ditinggalkan, haram, makruh, tidak terlepas daripada 3 rukun yang disebutkan di dalam hadis ini. Tak lepas, tak lari daripada 3 rukun, 3 perkara, iaitu iman, Islam, iman dan juga ihsan. Tidak lari daripada 3 perkara. Jadi semua perkara dalam agama ni dia tidak lari daripada 3 aspek, 3 perkara. Kemudian hadis ini juga dari satu sudut dia menyebutkan berkenaan dengan apa yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupan mereka sehingga kepada kesudahan kehidupan mereka. Mana dalam kehidupan dia apa hak dia perlu? Sampai bila? Sampai ke kiamat. Iaitu sampai ke akhir dunia, akhir kehidupan manusia. Ada waktu. Sebab itulah Nabi SAW kata di akhir hadis itu, Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, Jibril hak mari itu yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kamu agama kamu. Jadi seolah-olah apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah keseluruhan isi kandungan agama. Waktu Nabi SAW kata lagu itu, mengajar kepada kamu agama kamu. Jadi ajar agama. Seolah-olah semua isi kandungan agama sudah terdapat di dalam hadis ini. Sudah mana diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Ajar dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk anyo. Dalam bentuk tanya Nabi SAW. Sebab itu pun salah satu itu adalah merupakan salah satu daripada bentuk pengajian. Pengajian dalam bentuk soal. Dia tanya, orang yang kena tanya tu jawab, guru tu jawab, menyebabkan orang lain pun tahu juga. Yang mana orang yang tanya tu tahu dah dia nya sahaja, dia nak suruh orang lain boleh tahu juga. Kemudian banyaklah kalau kita nak himpunkan kata-kata ulama berkenaan dengan hadis ini. Dan mana di dalam setiap syarah hadis yang terdapat hadis ini ada kata-kata ulama. Masing-masing ada kata-kata ulama. Ibnu Rajab kata begini, orang ini kata begini, macam-macam. Cuma mesti beberapa sahaja. Imam Nawawi di dalam syarah Nawawi, syarah Muslim, dia kata apa? Dia kata hadis ini menghimpunkan pelbagai jenis ilmu, adab dan segala yang berkaitan dengan agama. Bahkan ia adalah merupakan asas kepada Islam. Mana ni kedudukan hadis ni? Mana satu kedudukan, satu hadis yang besar kedudukan dia di dalam agama kita. Sebab itulah mana Imam Nawawi dia pilih hadis 40 hak dia himpun dalam kitab dia ni, kitab himpunan hadis 40 ni, dia pilih hadis hak penting-penting, hadis hak besar, hadis utama di dalam agama. Mana bukan kata hadis kecil-kecil. Hadis yang mana perbahasan dia ni cukup luas. Sebab isi kandungan dia memberi pengertian yang cukup luas. Baik. Kemudian sebelum kita pergi kepada isi kandungan hadis,
Kita tengok dulu sedikit berkenaan dengan hadis ini. Iaitu hadis ini cerita daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia cerita ketika mana mereka bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum, dia tu mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Duduk buah-buah duduk mana bersama dengan Nabi. Mana di sini kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang besar diri kau apa ke tidak. Mana dia boleh duduk bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tidak kata jadi asing, tidak mesra bukan, tapi mesra. Sahabat Nabi ni dia mesra dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba muncul seorang. Seorang itu putih sangat pakaian dia. Hitam sangat rambut dia. Sebab apa dia sebut lagu tu? Ini adalah gambaran kepada seorang yang mana tidak mari jauh. Tidak mari jauh. Sebab zaman itu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman utuh. Zaman kuda, bukan zaman kereta serupa kita. Kita tak apa. Mari jauh pun naik kapal terbang. Sedang pun tak kuasa. Kalau kita jauh pergi, naik kapal terbang, duduk dalam ekor. Tak debus sikit abuk. Tak kena debus putih pun zaman kita. Tapi zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dahulu, jalan kalau jalan jauh, rambut hak hitam jadi putih. Rambut hak kemah jadi resih. Sebab apa? Sebab jalan tengah pada pasir. Naik pula naik utak. Itu keadaan rambut. Baju kalau putih jadi hitam baju, berdebu. Jadi dia ni nak kata mari jauh, tidak pasal orang mari jauh. Sebab apa? Sebab baju putih molek, rambut hitam molek. Ni bukan jenis orang mari jauh. Orang dekat ini, orang dekat luar. Orang kawasan ni jadi. Mana orang kawasan sekitaran Masjid Nabawi, situ dah tempat dia. Tapi nak kata dia ni orang dekat, tak juga. Sebab apa? Tak ada seorang pun dari kalangan sahabat-sahabat kenal dia. Tak ada seorang pun kenal. Siapa dia ni? Mari mana ni? Jadi tidak diketahui. Orang jauh pun tak, orang dekat pun tak. Keadaan orang hak mari ni, iaitu Jibril alaihi salam. Kemudian dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk tu begitu rapat sekali. Sehingga mana dia melagakan lutut dia kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia letak tangan dia tu atas paha dia lah, atas paha dia. Mana beri perhatian. Mana sini dia nak tunjuk satu adab di dalam belajar. Adab di dalam belajar iaitu berpakaian kemas. Kemas. Moga tidak mari jauh. Mari dekat. Kalau jauh pun tak ada masalah. Naik kereta dia. Ekor tutup kemas. Jadi mana pakai tu kemas. Lepas tu duduk tu beradab, duduk dalam keadaan memberikan perhatian. Duduk letak tangan atas paha. Mana beri perhatian. Beri perhatian. Mana tidak kata duduk dengan nanda lah ke belakang ke apa. Tak. Tidak. Mana ini adab. Mengajarkan adab di dalam menuntut ilmu. Dari segi berpakaian, dari segi duduk, dari segi terus beri perhatian. Kemudian selepas daripada itulah dia bertanya berkenaan dengan Islam. Kemudian dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ceritakan kepadaku tentang Islam. Ini hak mula-mula sekali dia tanya. Jadi Islam gapo Islam? Apakah yang dikatakan dengan Islam? Islam dari segi bahasanya, makna dia tunduk, patuh, menyerah diri. Islam sama juga. Itu makna dari segi bahasa. Dari segi istilah syar'i, istilah agama, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amalan-amalan zahir seperti tauhid. Tauhid dalam bentuk zahir, mengucap dua kalimah syahadat. Lepas tu tidak sembah takut, tidak sembah patung.
tidak buat amalan zahir yang boleh menyebabkan yang boleh merosakkan tauhid, yang boleh merosakkan tauhid. Amalan dari segi zahir. Kalau i'tiqad tu hak lain, suku, atau iman. Taat, memelihara diri daripada syirik, menyerah diri, menerima menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Mana tunduk? Mana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Dan juga di samping itu tidak menunjukkan sikap keras kepala. Itu mana Islam juga. Taksir, terima, tidak mahu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi zahir. Tidak menunjukkan keengganan dan juga kedegilan di dalam dari segi zahirnya di dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu mana Islam dari segi istilah syarak. Dan ulama yang lain pula mengatakan makna Islam itu adalah mengucap dua kalimah syahadah dan juga beramal dengan jawarih, beramal dengan anggota-anggota luaran, terutamanya rukun-rukun Islam. Mana Islam ni lebih bersifat gambaran zahir, gambaran amalan zahir. Itu Islam. Kemudian berkenaan dengan Islam ni, secara detailnya setiap rukun-rukun dia tu kita akan bincangkan di dalam hadis yang ketiga, hadis depan ni. Hadis berkenaan dengan rukun Islam. Situ mana kita akan bincangkan satu persatu lah. Syahadah tu berkenaan dengan syahadah, apakah pengertian syahadah, apa yang dikehendaki daripada syahadah apa tu. Itu kita akan bincang selepas daripada ni. Semaya, puasa, zakat dan semuanya. Sebab waktu tu dia ada hadis yang khusus pula. Hadis berkenaan dengan rukun Islam di dalam hadis yang ketiga, hadis depan ni. Kemudian selepas daripada tanya berkenaan dengan Islam, Jibril alaihi salam tanya pula berkenaan dengan iman. Berkenaan dengan iman. Ayat itu dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum segi situ. Selepas daripada dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Islam, dan Nabi jawab, dia pun kata, orang yang bertanya tu, iaitu Jibril alaihi salam, dia pun kata, sadaqta, benar tu kau, betul. Jadi saat ni dia seandainya Nabi, dia suruh Nabi wayak. Nabi wayak, dia pun kata kepada Nabi, betul. Betul. Jadi sahabat-sahabat pun heret. Pelik dia ni. Dia tanya, lepas tu dia kata, betul. Dari satu sudut, nampak macam buat main. Dari satu sudut. Tetapi sebenarnya, dia nak tunjuk satu bentuk, satu cara mengajar. Satu cara mengajar, iaitu mengajar dalam bentuk bertanya. Maknanya sahabat nampak dia ni tahu dah ni. Tahu dah benda hak dia tanya tu, dia tahu dah. Cumanya dia tanya juga tu apa? Nak suruh orang lain tahu juga. Biar orang lain pun turut sama dapat mengetahui apa yang akan disebutkan oleh apa yang diketahui oleh dia dan akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada itu dia bertanya berkenaan dengan iman. Jadi berkenaan dengan Islam tu kita akan bincang sebenarlah. Berkenaan dengan iman. Jadi sebelum kita bincang satu persatu berkenaan dengan iman itu, iaitu beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasul, kita nak bincang dulu berkenaan dengan iman itu sendiri. Iman itu sendiri. Dan juga mana perbezaan di antara Islam dan iman. Iman dari segi bahasanya membenarkan tasdid. Sebagaimana dalam Quran pun ada juga sebut. Dalam Quran, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau tidak akan membenarkan kami. Mu'minin lana, mana musaddiqun lana, itu dari segi bahasa. Mana dari segi bahasanya amana yu'minu imanan, maknanya saddaqa yusaddiqu tasdiqan, mana membenarkan itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syar'inya,
Iman yaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah, dan beramal dengan anggota. Itu iman. Tasdiq bil qalb, at-tasdiq bil qalb, wal iqrar bil lisan, wa amalun bil jawarih. Atau tasdiqun bil qalb, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Mana membenarkan dengan hati. Hati membenarkan, terima. Hati terima. Kalau hati tak terima, sebut saja dengan lidah, itu tidak beriman lagi. Itu munafik dia panggil. Munafik. Mengaku dengan lidah tu jangan kira lah mengucap. Lidah tu buatnya jangan kira lah buat semaya, tak sih semua berala atau apa-apa tak sih. Tapi hati tak terima. Hati tak terima. Tidak sebagaimana orang Islam lain. Jadi hati tidak terima, hati tidak membenarkan, maka dia tu bukan Islam. Tetapi sebaliknya, dia adalah munafik. Dia adalah munafik. Mana iman dari segi istilah syar'inya, dia kena gabungan daripada tiga-tiga. Gabungan daripada tiga-tiga ni, iaitu membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah, lidah mengucap, lidah terima, dan juga beramal dengan anggota. Anggota pun begitu juga. Amal anggota beramal sebagaimana jawarih anggota luar ni beramal sebagaimana orang yang beriman. Tidak sembuh, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menggugurkan keimanan. Jadi inilah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama yang mengatakan bahawasanya iman itu adalah murakkab. Murakkab. Maknanya dia tu iman itu adalah tersusun daripada ketiga anggota. Walaupun ada juga ulama di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang mengatakan iman itu basyir. Iman itu dia tidak kembali, tidak kapur. Iman itu semata-mata membenarkan dengan hati sahaja. Hak lain itu sebagai penyempurna keimanan sahaja. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi hak jumhur, hak kebanyakan ulama mengatakan iman adalah murakkab. Mana susunan daripada tiga, gabungan daripada ketiga perkara tadi. Jadi hak ni kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tauhid, dia ada bahas lah ni. Sama ada dalam tauhid Asy'ariyah ke ataupun tauhid salaf ke, dia ada bahas. Bukan dengan hak ni. Lagu mana dia tu kalau dia beri medah tapi tak sing ngucap, lagu mana dia keadaan dia tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu lagu mana, tu dia bahas lah. Itu dengan panjang lebar, tengok situlah tepat dia. Situ. Sini kita ringkas sepintas lalu. Kemudian iman itu boleh bertambah dan kurang mengikut amalan seseorang. Mengikut amalan seseorang. Mana kadang-kadang iman itu tambah, kadang-kadang iman itu kurang. Jadi hak ni dalil dia kalau kita tengok di dalam Al-Quran, banyaklah di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya iman itu boleh. Lagu tu dia meningkat dan juga dia menurun. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin ni orang mukmin hak suatu. Lagu mana keadaan dia? Iaitu bila mana disebutkan Allah, gementar hati-hati mereka. Sebut Allah, getar hati, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka, zadatuhum imana, ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka keimanan. Mana bertambah keimanan? Bila mana baca ayat Quran, bertambah keimanan dia. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi itu berkenaan dengan iman. Mana iman ni dia boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Ada ketikanya dia kurang, ada ketikanya dia bertambah. Kemudian iman ni kalau kita tengok di dalam hadis ini dan juga di tempat-tempat yang lain, iman ni dia lebih menjurus kepada amalan hati, i'tiqad, pegangan, kepercayaan.
Mana iman tu dia lebih bersifat hati, dalaman. Amalan hati, bukan amalan zahir. Kemudian saat ini kita tengok mana mula-mula sekali Jibril alaihi salam dia tanya berkenaan dengan Islam. Kemudian dia tanya pula berkenaan dengan iman. Dan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawasanya dua-dua itu adalah perkara yang berlainan, perkara tak serupa, lain-lain. Iman lain, Islam lain. Jadi apakah perhubungan di antara kedua-dua itu? Setara mana hubungnya di antara kedua-dua? Adakah antara kedua-dua itu memang tidak sama suatu, ataupun ada juga keserupaan di antara kedua-dua? Jadi iman dan Islam ni adalah dua perkara yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, iaitu apa dia? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bila dia disebutkan bersama, sebut sekali. Iman tersebut, Islam tersebut, dua-dua sebut sekaligus. Serupa dalam hadis ni. Dua-dua sebut. Ada belakang. Islam tersebut, iman tersebut. Iftaraqa, dia akan beza. Dia akan memberikan makna yang berlainan. Suku jadi. Suku jadi tidak sama. Jadi seolah-olah dua perkara yang berlainan. Tetapi bila mana disebutkan secara berasingan, sebut sahaja sebut. Tidak sebut dua-dua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun, orang-orang beriman hanyalah. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam. Al-muslimu lil-muslimi. Apa? Banyaklah waktu tu. Mana sebut so, tidak sebut dua-dua. Bila mana disebutkan secara berasingan, iaitu idza taraqa ijtama'a, maka kedua-duanya berhimpun. Mana ia saling merangkumi di antara satu sama lain. Mana kalau sebut dua-dua di suatu tempat tu dalam hadis, seperti dalam hadis ni, iman tersebut, Islam tersebut, maka dia jadi pisah. Suku-suku jadi. Benda lain-lain. Tapi kalau sebut salah satu je, Islam sahaja, Muslim sahaja, ataupun iman sahaja, mukmin sahaja. Seperti dalam ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tahu Islam tak termasuk ke? Tak, termasuk juga. Bila mana disebutkan satu sahaja, maka dia akan saling merangkumi di antara satu sama lain. Di antara satu sama lain. Mana kalau sebut iman sahaja, maka Islam sudah masuk bawah itu. Ataupun kalau sebut Islam sahaja, maka iman sudah masuk bawah itu. Mana dia saling merangkumi di antara satu sama lain. Bila mana disebutkan salah satu daripada kedua-duanya. Kerana itu, mana salah satu kalau disebutkan, maka dari segi ta'rifnya, dari segi definisi dia. Saat ini kalau kita tengok dari segi ta'rif, suku-suku dapat. Sebab sebut sekali. Tapi kalau sebut salah satu, maka dari segi ta'rif dia, dari segi pengenalan dia, dari segi definisi dia, dia akan merangkumi keseluruhan agama. Kalau sebut iman saja ataupun Islam saja, maka bermakna-makna dia terangkum dalam dia tu semua sekali aspek agama. Sama ada i'tiqad, amalan zahir, kata-kata, dan juga amalan batin dalamnya, merangkumi usul, merangkumi furu', masuk ke dalam. Bila mana sebut salah satu daripada dua tu, dia masuk sekali bawah. Dan juga dia masuk bawah apa? Masuk terangkum di bawah din, di bawah agama. Di bawah agama. Seperti dalam hadis ini. Mana selepas daripada
sebut belaka tu, Nabi SAW kata, Jibril ajar agama kamu. Mana semua tu duduk bawah agama. Maksud agama tu, dua-dua tu lah. Bukan tiga. Dan kalau sebut salah satu, semua masuk belaka. Sebut salah satu, semua sekali masuk. Bahkan kalau kita tengok di dalam Al-Quran, mana banyak sebut saja. Sahaja. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lepas tu, iman tak masuk kau? Masuk. Dari tu. Mana Islam, orang Islam, mana Muslim. Lepas tu mukmin pun masuk dalam tu juga. Mana terangkum di bawah din. Masuk duduk di bawah kalimah din, iaitu agama. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha kepada kamu Islam sebagai din. Mana Islam situ? Masuk juga iman. Bukan Islam saja. Mana bukan kata mengucap semaya, pasal zakat tu dah. Bukan. Tapi masuk sekali. Iman di bawah. Wa man yabtaghi ghairal Islam dina. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai agama. Mana masuk juga iman bawah. Walaupun sebut jadi dia ni, mana kalau sebut salah satu daripada dua tu, maka yang satu lagi terangkum di bawah dia. Kemudian di dalam membicarakan berkenaan dengan keimanan, kita kena tahu juga perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan. Mana sebelum kita tahu ciri-ciri iman, salah satu-satu ciri iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan sebagainya tu, kita kena tahu juga. Kita perlu tahu juga apakah yang boleh merosakkan keimanan. Iaitu dosa yang boleh merosakkan keimanan. Sebab benda ni kadang-kadang tak sedar. Kita tak sedar. Dia tak tahu. Dia menyedihkan kadang-kadang orang tak tahu, tak sedar tu bukan orang biasa. Orang utama pun tak tahu benda tu. Itu. Siapa begitu sekali, tak ada dia. Jadi di antara dosa ni, kalau kita tengok di dalam pembahagian dosa. Dosa tu terbahagi pada 4. Yang pertama dosa besar. Dosa besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan dia bertaubat daripada dosa tu. Itu hak aku, iaitu dosa syirik. Dia hak seumpama dengan dia lah. Hak ini Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan mengampunkannya. Yang kedua dosa besar kait dengan Allah Taala. Yang ketiga dosa besar kait dengan manusia. Yang keempat dosa kecil. Itu tu berkaitan dengan pembahagian dosa. Tak apalah. Jadi di antara dosa-dosa tu ada dosa yang merosakkan keimanan. Jadi hal ini tergolong di dalam kategori dosa juga. Sebagaimana kalau kita tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana banyak sebut benda ni. Al-kaba'ir al-isyraku billah wa 'uququl walidain dan seterusnya. Nabi kata dosa-dosa besar itu apa? Iaitu menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa dan seterusnya. Banyak lagi lah. Maknanya syirik masuk dalam dosa besar juga. Dosa besar ia boleh rosak keimanan. Setengah dosa besar tidak merosakkan keimanan, tapi setengahnya merosakkan keimanan seseorang. Iaitu seseorang boleh terkeluar daripada keimanan. Terkeluar dia, cabut keimanan daripada diri dia. Bila mana dia melakukan dosa-dosa besar yang boleh membawa kepadanya kepada terkeluar daripada iman, boleh menyebabkan dia tu iman tu tercabut daripada dia seperti syirik. Seperti syirik. Ini nombor satu besar. Iaitu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Beri kepada sesuatu yang lain sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah dia beri pada orang lain. Beri pada manusia ke, beri ke pokok ke, beri ke tak ke, tak kira. Asalkan hak Allah Ta'ala, sifat khusus Allah Ta'ala, dia beri kepada makhluk. Beri kepada makhluk. Anggap sesuatu yang lain boleh menyembuhkan. Anggap sesuatu yang lain boleh memberi rezeki kepada dia. Puja ke tu, puja ke ni. Baru dulu kan, puja patah.
apa lagi? Dia macam-macam lagi. Pesta ni puja. Sebab apa? Sebab dengan cara buat lagu tu murah rezeki. Murah rezeki. Lepas tu sebelah lembu lah, sebelah kobar lah, macam-macam. Beri kepada dewa gotu, dewa ni. Tu syirik. Tu syirik. Tapi zaman sekarang ni boleh kata tak ada dah. Walaupun ada lagi. Kata kau gotu lah. Nak jaga rumah, kerih lah, gotu kau ni macam-macam. Macam-macam. Unsur syirik. Datang kepada sesuatu yang lain dan angkat benda tu. Boleh jaga dia. Lebih lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni mana? Dia kata-kata benda tu ada juga. Apa kita kata? Bahang-bahang dia sikit sebanyak dalam masyarakat kita ada. Caya benda ni sia. Kalau dulu, kalau zaman jahiliyah dahulu, banyaklah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hapuskan benda tu. La tiyarata, la adwa, wala tiyarata, wala safara, wala hammata. Tak ada sempurna buruk, baik buruk dengan burung. Kalau orang dulu sama jahiliah dulu, dia nak tubik kak, dia nak tubik burung, dia nak jalan jauh kak, dia pergi burung sekor, dia pun lepas burung. Kalau burung tu pergi arah kanan, okey, beres, boleh pergi. Boleh nego. Kalau burung tu pergi arah kiri, masuk ke dalam rumah, tidur balik. Kira semula pun. Tu cara ni. Sempurna dengan burung. Lepas tu, sempurna burung ratu. Ada tu, burung ratu. Burung ratu bunyi enggak? Sudah ada orang mati. Gerak kalau duduk dalam hotel gerak. Nak hari nak orang mati dalam hotel. Dah, burung ratu apa sama? Bunyi sama. Kena hak pegang burung ratu gerak tak tahu. Kepercayaan itu sama jahiliyah. Dan Nabi SAW sudah hapuskan. Kepercayaan kepada sofa tu boleh mendatangkan bala ke apa-apa. Kalau kita tak ada juga bawa nitah lah. Bawa nitah kat Rusli selalu sudah kerja. Untuk semula kata masuk dalam skrin kan. Boleh kata. Kalau duduk dalam hotel tak pergi mana lah. Bawa banyak. Nitah macam. Tubik nitah. Tak ada senyap rumah. Jadi itu semua itu kepercayaan yang boleh membawa kepada syirik. Kepercayaan yang berlebih-lebih kepada bomo kok kita kata. Bukan kata benda tu tak boleh. Ada keharusan dia dengan batas-batas yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Tapi percaya lebih-lebih. Sikit-sikit kat bomo. Benda hak tak kait, tak ada satu tahu, tak ada kena-mengena pun bomo. Habisnya bomo. Kalat, meja, kursi, habisnya di bomo. Habisnya di bomo. Ya tu bomo tu pun anak dia pun tak tahu biasa. Nak bomo kali anak kita boleh dah. Semua bomo lah. Segala segi. Segi kata dengan tu bomo. Jelas juga. Benda tu tidak salah. Tapi berlebih-lebih, terlanjur. Percaya benda tu. Hak tu yang menyebabkan jadi salah. Itulah yang menyebabkan jadi salah hati itu. Nifaq i'tiqad. Ni pun boleh menyebabkan terkeluar daripada iman. Dari segi zahir nampak macam beriman. Sebab kita sepada ilmu beriman. Tapi dalam hati tak percaya. Tidak percaya. Tasbih. Tasbih. Ni pun orang kita pun tak tahu juga. Tak faham juga tasbih. Tasbih ni apa? Iaitu menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Bahasa ni menyerupakan makhluk dengan Allah. Bui sifat Allah kepada makhluk. Bahasa ni. Hak ni bui sifat makhluk kepada Allah. Hak ni dulu lagi ada. Kalau sama Yahudi dulu dia menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dia kata banyaklah. Antara contohlah kita kata contoh. Dia kata Nabi Yaqub gocoh dengan Allah. Gocoh gusti. Nabi Yaqub gusti dengan Allah. Allah kalah benar Nabi Yaqub. Jadi Allah tu gaberia yang boleh gocoh tu. Boleh gusti dengan Allah. Geria Allah. Allah jadi orang. Tasbih itu. Zaman jahiliyah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Anak tina dia. Apa malaikat tu anak tina Allah. Mana tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Anggap Allah Ta'ala itu beranak juga. Ada bini. Sebab kita. Sebab kita. Dia banyak lagi contoh-contoh dia kalau dulu.
Orang Yahudi mengatakan, tak apalah, banyaklah waktu tu. Dan di kalangan kita pun berlaku baru-baru ni. Amal nak cerita lah sikit. Kesal juga kita pun, sedih juga. Setara tu. Sedih juga. Tak sepuas. Tak sepuas ke setara tu. Jadi cerita bukan kata nak jatuh siapa-siapa, nak buruk siapa-siapa. Tidak. Tapi sebagai renungan kepada kita. Masalah tasbih ni tak faham tu. Dia tak faham. Jadi kisahnya di sebuah sekolah agama di tempat kita ni lah. Di tempat kita ni. Jadi ada ustaz dia tu duk mengajar di sekolah. Mengajar awak kuliah maghrib. Di asrama. Duk mengajar pelik-pelik lah tarikat tu. Pelik-pelik. Sampai kepada peringkat mana dia boleh royak kepada pelajar-pelajar untuk guru dia boleh lukis gambar Allah. Untuk guru dia tu punya hebat boleh lukis gambar Allah. Dan budak-budak pun ramah waktu ilmu, ramah tak tahu apa pasal. Dah ustaz kata lagu tu. Ustaz pun tidak kata salah, kita nak kata salah. Mana? Ya budak-budak. Ilmu lah. Jadi sore ayah pelajar tu jumpa dengan hamba. Gini, supaya kita kamu gini lagu mana nak buat ni. Jadi anak dia cerita ke dia. Kata berat ni kalau lagu ni. Musyabbihah ni satu firqah dulu. Firqah yang terkeluar daripada agama. Sesat musyabbihah. Antara ciri dia ni menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi bila mana ayat kamu tu hamba pun tak apalah, kita kira lah. Kita tanya. Pihak dia berwajib. Pihak berwajib, badan berwajib, dia menguruskan sekolah agama. Kita pergilah. Jadi melalui rekomennya, boleh lagi jumpa dengan pegawai dia. Naik jumpa dengan pegawai dia, ustaz. Balik daripada luar negeri ke apalah, ustaz. Jadi kita jumpa lah. Pun, kita pun tak kecek lah mana namanya. Jadi ayah pelajar tu ceritalah. Cerita kepada pegawai. Pegawai tu berkata, kita tahu dah. Dia pun nak tambah cerita. Masa saya jadi mudis itu, dia pernah mengajar ke budak lagu tu. Kita tahu dah. Dia pun nak sama cerita. Panjang lagi dia cerita pada kita. Kita peneng, hamba peneng tengok. Tak ada apa kalau lagu ni enggak. Jadi dia kata sama dia jadi mudis itu, ustaz tu mengajar dia teguh ke budak-budak. Dia teguh ke apa? Dia kata tak usah mengajar lah benda-benda khilah lagu tu. Tak sesuai ke budak-budak. Apa sebenarnya? Kalau lagu ni enggak. Benda khilah geria. Kena reti benda khilah, benda usul, benda buruk. Tak boleh nak beza benda. Khilah ke apa? Ni satu tu. Tak ada khilah tu. Kafir. Terkeluar daripada agama. Bukan sekadar sesat. Dia kata khilah. Jadi maknanya dia tu dia tahu dah. Dua orang bertamu di sekolah tu dulu. Apa jumpa? Dua-dua orang. Kita tahu dah. Dia tahu apa yang boleh mengajar lagi. Boleh mengajar asrama pun duk. Usalah asrama pun duk ngelik pada. Ngelik kecek ngayah budak tu. Tak boleh nak buat apa lah kita. Nak buat mana? Dia pun kata khilah. Okeylah kita nak mengajar dia, dijabat dia. Okey kita nak ajar. Khilah apa? No. Sahabat nak mengajar dia pun. Jadi benda tu tak tahu tasbih tu. Tak faham benda tu. Nak kata khilah. Ngelik pada Allah. Kalau sekarang ni enggak budak-budak tak tahu nak jadi lagu mana. Tak tahu. Kesal dia. Kesal. Sangat-sangat kesal. Sepatutnya ustaz ngaji luar negeri, sepatutnya benda ni hotel dah ni. Hotel. Tak ada keliru dah. Bunyi tu pakai lopak selalu. Buah selalu. Ambil terdekat kapal-kapal ni duduk. Nyopui duduk ke lebih pula tu. Allah dengar kata Allah bagus pada lagu ni. Tak tahu budak nak jadi lagu ni. Tu kesal. Dia amat tahu pun. Tak ngerti. Jadi tak ada kapal-kapal ustaz tu pun. Tak apa. Pakai tu gitu. Jadi kesal lah. Jadi sepatutnya benda ni semua kita tahu. Ini fardu ain. Bukan fardu kifayah. Fardu ain. Tahu benda yang boleh merosakkan akidah. Benda yang boleh merosakkan iman. Kena tahu hal ini.
baru tidak jadi sesat, baru tidak jadi terkeluar daripada agama dalam keadaan tak khabar. Tak khabar, dia ingat kau kita molek sekali tu, padahal tak tahu. Jadi sepatutnya semua kita tahu. Bukan ustaz saja, orang biasa pun tahu. Benda ni fardu ain, kita kena tahu belaka. Ini perkara yang merosakkan akidah, tasbih. Menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dia kalau boleh lukis gambar Allah, maknanya Allah tu lagu mana? Serupa orang boleh lukis. Serupa orang dah boleh lukis gambar dia. Jadi maknanya Allah ni serupa benda lain, serupa pokok, serupa jet, serupa masjid, serupa rumah. Serupa orang, serupa kandang, serupa lembu. Boleh lukis. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Tak ada siapa serupa dengan dia. Tak ada apa pun serupa dengan dia. Tu butir dia, obat dia, penawar kepada masalah akidah. Di dalam memelihara akidah iman seseorang. Jadi mana benda ni? Nak tahu. Mencela Allah dan Rasul, ini dah besar boleh menyebabkan rosak keimanan ni. Mengkafirkan orang Islam. Mencela sahabat-sahabat. Tak boleh. Cela sahabat. Kalau kita tengok dalam kitab akidah dulu berkenaan dengan sahabat. Berkenaan mawaqif ahli sunnah tu. Berkenaan dengan sahabat. Memang setelah siapa dia cela sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, maka raguilah keislamannya. Jangan anggap dia tu sebagai Islam. Dia adalah seorang yang zindik. Zindik ni orang yang zahir dia tu nampak dia Islam, dia berkuasa dia Islam, tapi hakikatnya dia tu tapi tidak Islam. Cela sahabat. Kalau kafir sahabat, tak tahu. Tak tahu. Sebab sahabat tu dia pembawa agama. Mutuh sahabat, mutuh agama. Mutuh agama. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ataupun juga perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan, merosakkan agama seseorang. Dan sebagainya. Dia adalah beberapa perkara lagi berkenaan dengan ini. Kemudian berkenaan